Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya di dalam channel KB Farm Negeri Sembilan. Hari ini saya cadang nak bagi ayam saya makan roti canai lah pula. Asyik makan dedak, makan jagung je kan. Hari ini kita bagi special lah. Kita belanja dia orang ni makan roti canai. Okey, jom kita tengok ayam-ayam saya makan roti canai. Let's go, jom. Okey, buat pengetahuan semua, ayam Rottweiler Red ni dia seperti ayam kampung. Sebab apa? Dia waktu penghasilan baka Rottweiler Red ni, dia ada genetik ayam kampung Malaysia. Banggalah kita. Ayam Rottweiler Red ni ada darah ayam kampung Malaysia. Dia macam ayam kampung, boleh makan apa saja. Dan dia boleh mencari makanan sendiri di luar. Kalau kita buat free range, kita lepaskan ayam Rottweiler Red ni, dia pandai mencari makanan sendiri macam ayam kampung juga. Tabiat dia sama juga dengan ayam kampung. Nampaknya ayam Rottweiler Red ni, ayam saya ni sangat berselera, suka makan roti canai. Macam selera ayam Rottweiler Red ni. Makan. Jambo makan. Ajak isteri-isteri Leha dan Teha. Makan sekali Jangan rebut-rebut. Antara kelebihan membela ayam di rumah adalah antaranya apabila kita ada sisa-sisa makanan yang lebih di dapur, kita boleh bagi ayam kita makan, habiskan makanan yang kita tak habiskan. Antara contohnya macam ni, roti canai yang ni saya tak habis makan, saya pun bagilah ayam saya makan. Kita saling berkongsi. Dia bagi kita telur, kita bagi dia makan. Okey, antara sifat-sifat ayam Rottweiler Red ni, antaranya jinak. Dia tak lari pun. Siap saya boleh bagi makan dengan tangan lagi, siap bersuap lagi. Jadi belilah ayam Rottweiler Red. Ayam Rottweiler Red ni jantan dia walaupun garang, tapi dia ada juga sifat jinak dia dengan manusia. Antara terutama kerja tuan dia lah. Tengok macam mana saya bagi dia makan dengan tangan saya. Bestnya. Makan. Ni siapa ni, nama dia Teha ke Leha? Saya dah tak ingat dah. Dah tak cam dah. Nama bini-bini si Jambo ni.
Ayam jantan saya ni, si Jambo ni, waktu dia masih umur 2 bulan, 3 bulan, suka mematuk agak garang walaupun masih kecil lagi. Tu antara sifat ayam jantan Rottweiler Red lah. Dia protektif, menjaga kawanan dia. Tapi garang-garang dia pun tetap jinak dengan saya lah. Siap makan bersuap lagi. Okey, cukup sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton video saya sampai habis. Okey, jangan lupa like, share dan komen video saya. Okey, Assalamualaikum.